Okay, Assalamualaikum gang and welcome back to my channel. So, ni video part 2 sambungan video yang aku test fuel consumption. Kalau korang tengok video aku part 1 yang tadi. So, ni adalah version part 2 yang mana aku akan gunakan eco mode untuk perjalanan aku daripada Port Dickson balik ke Setia Alam. So, sekarang ni pukul 6.16, lebih kurang 6.20 petang so minyak aku ni daripada siang tadi, daripada aku isi pagi tadi tu, indikator dia masih full lagi. Tapi aku akan pergi juga ke stesen minyak untuk isi nak tengok banyak berapa liter yang aku dah guna daripada pagi tadi masa aku gerak balik ke Port Dickson ni. Lepas tu bila sampai ke Setia Alam, aku akan pergi ke stesen minyak lagi sekali dan aku akan isi nak tengok berapa pula minyak dah berkurangan. So kita check by liter lah. Okay, nanti dah sampai kat Shell aku update tadi. Depan ni ada Shell, aku isi kat sana lah, senang. Okay geng, kat depan ni ada stesen minyak Shell. So aku plan nak isi minyak kat sana. Kita tengok berapa liter yang dah digunakan sejak daripada pagi tadi sampai ke sekarang, dengan menggunakan sports mode dan cara pemanduan yang normal lah, daily punya normal lah, tak ada kata full throttle. Dan selepas itu aku akan meneruskan perjalanan dengan full tank 17 liter dan bawa dalam keadaan eco mode, dan speed aku akan maintain dalam 100 ke 110 lah. Okay, let's go. Dekat kawasan Lukut ni dia ada beberapa stesen minyak. Satu ada Petronas belah kanan, belah kiri. Satu ada BHP belah kanan, dan juga depan tu ada satu Shell. Kenapa aku pergi Shell? Disebabkan kita boleh direct guna kad kat sana. Antara tiga ni aku tak pasti BHP pun boleh ke tidak. Tapi aku selalu guna Shell sebab kita boleh terus masukkan kad, lepas tu masuk IC. So senang lah, tak payah nak buka atas Cenggu ataupun nak kena ke kaunter. Lebih cepat lah. Kalau bagi pengguna Petronas, pengguna Settle, okey lah kalau bagi Petronas. Macam aku tak install app Settle tu, jadi tak ada lah. Sebelah sini. Alright. Alah, jauh pula dah. Mana? Macam yang aku dah info dalam video yang lepas, aku isi minyak kat Shell ni penuh semula. So kita dapat kadar penggunaan sebanyak 4.14 liter dengan perjalanan 98 km lebih kurang. So bagi aku untuk sports mode, dan aku ada buat top speed test pula tadi atas highway, aku rasa agak jimat lah untuk motor berkapasiti enjin 368cc ni. So 4 liter, 4.14 liter, RM16. Nah, penuh 4.14 liter. Okay, so kita mount kat mana pula.
Alright, so silap ni. Okey, sekarang ni masih sport mode. Kita tukar ke eco mode. Minyak full tank tadi aku isi 4 liter, 4.14. So maknanya daripada pagi tadi aku guna sports mode, menghala daripada sedia alam ke port station. Aku dah menggunakan 4 liter minyak. Kalau tukar kepada ringgit bersubsidi, ialah lebih kurang RM8.5 macam tu lah. So kita tengok pula pemanduan aku, penggunaan minyak aku bila geng, kacau. Aku dah berhenti isi minyak tadi dekat stesen minyak Shell. Sekali bila aku dah settle semua, dah keluar, aku tengok kamera aku ni dia error of recording. Dah banyak kali dah jadi macam ni. Memory card aku ada masalah. Aku tak pasti dah footage yang aku record tadi ada ke tak dalam ni. Tapi tak apa, aku bagi tahu je lah. Okay. Tadi aku berhenti dekat Shell, aku isi minyak full tank yang daripada pagi tadi sampai aku jalan tu. So aku kena tambah dalam 4 liter, 4.14 liter, bersamaan dengan RM16. RM16 tu yang bukan tak termasuk subsidi lah. Kalau subsidi dalam RM8.5 macam tu lah. Okay, so kali ni itu maknanya kita boleh kira roughly perjalanan aku daripada Setia Alam ke Port Dickson ni dengan sport mode, dengan gaya pemanduan aku test top speed lagi tadi, hanya menggunakan 4 liter. So pada aku agak jimat dah tu. Dan kali ni aku akan try pula perjalanan daripada Port Dickson menghala ke Setia Alam. Kita nak tengok dengan eco mode pula banyak mana minyak yang akan motor Zontes 368J ni menterkedarah. Kita nak tengok banyak mana dia akan guna minyak lah. So ride yang kali ni aku try bawa santai je. Kalau ada beberapa memotong, kau potong lah. So based on perjalanan pagi tadi pun aku dah rasa cukup memuaskan dah fuel consumption dia. So kali ni aku harap kebarangkalian penggunaan minyak lebih jimat berbanding daripada sport mode perjalanan aku pagi tadi. Yalah, kita nama pun eco mode kan. Kalau eco mode lagi teruk pelik lah. Jadi apa-apa pun kita tengok dulu. Bila aku dah sampai ke lokasi yang dituju tadi, lokasi kat mana aku isi minyak pagi tadi juga, nanti aku akan isi minyak lagi sekali kat sana sampai ke penuh. Nak tengok berapa yang minyak aku perlu tambah supaya full tank kembali. Okay. So tadi level full tank, anggaran dia ialah pada level takat besi yang ada di dalam tangki minyak Zontes tu. Kat situ je level dia, bukan tak lebih pada tu lah. Kita akan isi sampai situ je. So tengok banyak mana lah.
Hello? Hello? Eh? Apa yang call? Oh, bukan. Aku pun jam lah geng. Memory card yang aku guna dekat Insta360 aku ni dah banyak kali buat hal lah. Banyak dah footage yang aku record, video yang aku record dia hilang tau. Maksudnya masa aku recording, aku tak sempat nak turn off. Recording tu dia akan off sendiri. Maksudnya dia kata ada error. Jadi kebarang kalian besar video-video yang aku dah record sebelum ni, dia akan hilang. Ada waktunya video tu ada. Jadi aku pun tak tahu macam mana nak kena tukar jugalah memory card ni. Mungkin memory card aku ni tak cukup speed nak record video 2K. Sekarang ni aku record dengan format 2K lah, bukan 4K pun. Aku rasa patutnya okey je lah. Brand yang aku pakai ni ialah brand SunEast. Kalau tak nak kena melebur lagi lah. Dalam 200-300 nak beli memory card SanDisk Ultra pula kan. Macam mana kalau channel ni 1, 2, 3, kalau viewer, kalau apa ni, kalau channel ni blow up, okey jugalah. Senang sikit lah aku nak beli lah. Semangat lah sikit kalau ada komen, kalau korang komen, kalau ada feedback kan. Semangat sikit lah aku nak buat video, nak melaburkan modal tu. Macam ni. Tapi kalau ikutkan sekarang ni dalam view bawah 1000 lagi, macam boleh nak beli tu. Tapi yelah, nak kena menyimpan je lah, modal tak banyak. Oh, macam hujan sikit sikit hujan dah. Macam gelap sikit. Walaupun helmet yang aku pakai ni dia macam full face, tapi helmet ADV ni yang daripada brand MT dia kurang kedap tau. Sebab dia banyak lubang-lubang kat atas kepala tu. Tujuan lubang tu nak menyejukkan kepala lah, nak masukkan angin. Tapi dia memang teruk lah. Kalau aku bawa ni sekarang ni, bawa 60 kg. Kalau bawa 90, 100, aku dah tak dengar dah lagu yang aku pasang dekat intercom ni. Hello? Tak tahu, ingatkan awak telefon. Dia rupanya ada macam ada butang shortcut tu. Saya telefon kat intercom ni. Saya tekan-tekan apa ni. Okay. Ya. Assalamualaikum. Okay, topik perbualan kali ni berkenaan dengan masalah zone test 368G ni. Lagi satu lagi yang major lah bagi aku, ialah masalah exhaust patah. Masalah ni dah ramai juga dah pengguna yang kena. Selalunya dalam mileage pada kilometer 10,000 ke 15,000 dalam range tu lah yang aku tengok ramai start patah dah punya exhaust. Aku dah terhubung dengan Zone Test Malaysia. Tapi yang ni melalui Facebook lah, official Facebook page orang. Kali kedua geng, kali kedua memory card aku buat hal lagi. Aduh, jam. Hari ni aku tak pasti. Yang tadi dah banyak dah aku bebel ni. Aduh, memang tak ada rezeki lah. Konten kali ni jadi konten tergantung lah. Satu video
berjaya. Video balik, video part 1 berjaya, video part 2 pula tak ada. Aduh. Ya berjaya macam ni. Macam ni lah geng, modal kecil. Tak labur-labur banyak tak boleh. Guna je apa ada dulu. InsyaAllah semoga channel yang aku buat ni dapat membantu korang bagi info berkenaan dengan motor Zontas ni. Dan channel aku dapat grow supaya aku dapat buat banyak lagi konten yang membantu penonton-penonton. Macam tu je lah. Kalau fikir, aduh, jam tak. Kalau fikir buat konten nak buat duit, aku rasa zaman sekarang bukan zaman dia dah. YouTube ni bukan tempat buat duit dah. Nak buat duit kat TikTok lah sekarang ni. Main affiliate, jadi influencer. Kalau nak buat duit pakai AdSense ni 10 tahun lepas mungkin betul lah kau boleh kaya. Sekarang ni buat konten asalkan cukup nak beli equipment kan, nak upgrade equipment, apa ni, nak support untuk buat konten. Itu je lah. Bukannya kaya raya lah. Itu dulu punya lah. Aku pun tanya brother-brother YouTuber yang sekarang ni, AdSense bukan sumber utama pendapatan orang. Tapi motovlogger yang aku kenal banyaknya dia bukan duit daripada AdSense lah. Dia ada jual barang. Lepas tu ada paid review juga. Paid review pun ada. Tapi aku buat konten ni sebenarnya suka-suka je lah. Sebab aku suka edit video dan aku suka tengok hasil dia macam mana keluar kan. Semoga video yang aku record tadi tu dekat 15 minit 20 minit dekat aku mobil ada dalam ni. Korang doa-doakan lah. Tapi kalau tak ada lah video ni kan, aku tak boleh nak publish lah. Kacau. Okey juga ikut mod ni, tak adalah teruk sangat. Boleh lah, 1.3 dapat juga TM7. Aku tengah syok memotong ni, aku lupa dalam top box aku kat belakang tu sebenarnya ada makanan tau. Jadi bila dah lama aku bawa dengan keadaan absorber standard yang melompat-lompat ni, sampai dekat area Mitsui tu baru aku perasan, baru aku teringat yang aku ada bawa makanan. Masa tu aku dah risau dah. Habis aku punya top box belakang tu kan. Aku dah sampai dekat KLIA, kat sana Mitsui. Banyak kali berhenti tadi sebabkan alamak ada makanan belakang. Aku berhenti beberapa kali juga tadi sebabkan apa nama ni, berikat aku buat hal. Sekejap geng, aku ada bawa makanan kat belakang kat box ni. Aduh, lupa pula dah. Astagfirullahalazim. Lompat-lompat dah tadi ni. Semoga makanan tu selamat lah. Berhenti je. Ui, naya. Lupa pula geng. Boleh tak lupa ada makanan. Allah Akbar. Sekejap. Aduh. Oh, ni dia. Oh, ni okey. Belakang. Yang mautnya belakang. Baik. Baik, selamat. Alhamdulillah. Masih diberi keselamatan lagi. Oh, tak habis nak membasuh bekas. Membasuh box ni. Okay, jom sambung balik. Bismillahirrahmanirrahim. Ke aku nak mount kat ni ya. Ni baru berbaloi. Alah, mana pula ni tak jumpa, ya Allah. Let's do this. Janganlah tak ikut lah. Tak dapat macam ni jam. Tengoklah tu.
Kereta ni masuk jalan motor ke apa dah? Ni jalan motor ke ni? Aduh, adalah yang bijaksana macam ni lah. Hal sungguh lah ni ha. Benda lah kau ni. Masa ni masa ni lebih kurang dalam pukul 7 petang. So hari Sabtu ni last day Syawal. Boleh tengok lah, dia punya jam memang lain macam. Sampai tak bergerak lah lane utama tu. So aku memang main belah kiri je, lalu smart lane. Paksalah follow kereta-kereta yang masuk smart lane kan, biasalah. So belah balik ni aku ride dengan santai, memang dalam eco mode pun. So dalam lepas lebih kurang sejam lebih aku sampai ke Setia Alam. Dan aku isi minyak lagi kat sana untuk cek berapa liter yang aku gunakan sepanjang perjalanan pada petang ni. Masya Allah. Korang dah orang keluar beraya ni. Last day, hari ni hari terakhir Syawal. So semua dah banyak rumah lah nak buat open house hari ni kan. Menarik. Betul slow ni. Memang eco mode lah aku ni. Mana nak? Dia boleh. Bismillah. Sempit kan. Tu tengok tu. 4 lane. RZ member. Oh, ini je. Nak clear lah. Okay, Assalamualaikum geng. Aku baru lepas lepak dengan member aku tadi. So sekarang pukul 8.54.
minit malam. Jadi aku nak ke stesen minyak, aku dah isi. So kita nak tengok berapa liter minyak yang aku guna untuk perjalanan daripada Port Dickson ke Setia Alam ke Shah Alam, menggunakan eco mode dalam mode santai dan jalan jam. Okay, tunggu jap. So recording aku gunakan mode pure video daripada Insta360. Aku tak pasti lah dia okey ke tak. Kalau sebelum ni aku record tanpa pure video, gambar tu agak banyak noise. Video tu agak banyak noise dan tak berapa cantik lah. So kali ni aku try guna pure video ni, katanya lebih cantik hasil videonya dengan penambahan touch up dari AI. Kalau tak silap aku lah yang kau ni. Lebih 3.46 liter harga dia. Ini rasa lebih. Okey, lepas dah sampai ke Setia Alam, aku dah jumpa member aku semua. Aku terus pergi isi minyak di stesen minyak Shell yang aku isi awal pagi tadi, yang mana pada Part 1 lah kalau nak tengok. Jadi korang boleh tengok kat situ aku isi sebanyak 3.19 liter dan aku isi agak lebih sikit, melebihi paras besi yang ada dekat dalam tank motor aku tu. So aku assume sepatutnya aku patut isi 3.15, 3.13 macam tu lah. Jadi ataupun 3 liter saja. Jadi so kat sini terbuktilah bahawa eco mode ni memang lebih menjimatkan minyak. Walaupun aku bawa motor tadi pada keadaan yang pada awalnya banyak juga memotong dekat ada jalan Sepang, jalan dalam tadi, dan kemudian hadap jam pula pada highway tadi. So kesimpulannya, fuel efficiency untuk zone test ni bagi aku sangat okey untuk kapasiti enjin 368 ni. Dan tank dia cukup besar. Sebab sepanjang jalan perjalanan 1 km ni, akunya minyak bar tu tak turun pun. Maknanya aku cuma menggunakan sikit saja daripada amount yang ada dalam tank aku tu. So okay gang, itu saja video aku. So ini sajalah perkongsian aku untuk kali ini. So kalau korang suka aku punya konten, jangan lupa like, komen, subscribe dan share video aku supaya lebih ramai lagi yang tahu pasal kelebihan motor zone test ni. Dan see you in the next video. Assalamualaikum. Dan lagi satu, aku ingat masalah yang kerap kali juga aku tengok ramai bagi tahu yang selalu kena ialah bearing kayak lah accident. Alamak. Ialah macam mana tu? Ialah bearing tayar hadapan. Bearing tayar hadapan motor ni selalu senang pecah. Yang standard kilang punya lah. Jadi kita orang geng-geng zone test ni disarankan untuk beli spek bearing kita orang tu dalam rumah oren dan bawa aja ke mana-mana. Sebab benda tu kecil kan. Kalau ada disebabkan bonet kontes ni besar, jadi kita boleh combat denganlah bearing tu. Kalau kena kat mana-mana pun foreman boleh buat, tapi tak semua tempat
tak semua pomen ada barang kontes tu, ada bearing stack yang tu. Kalau kebetulan kena kat luar kawasan kan, so kita dah ready. Macam aku sendiri pun, aku belum beli lagi. Dekat rumah Oren tu, harga dia Fuchsia tu dalam RM20 sepasang. So ni yang elok punya lah. Aku tak ingat dah brand apa. Dah aku masukkan kat sini. Kat sini. Itulah. Siapa-siapa yang nak beli, boleh lah. Siapa nak ride jauh, aku rasa better beli lah kan. Macam aku nak balik Kelantan tu, takut terkena kat kawasan Kuala Kerai contohnya. Kat mana tak ada barang. Pomen memanglah boleh buat lah kot. Barang tak ada lah. Macam tu. Dan juga selain daripada tu, bunyi brake bergesel. Bunyi brake bergesel ni bagi aku tak ada apalah. Dia tak mengganggu performance pun, dan tak mengganggu juga performance dan juga pemanduan. Tak mengganggu. Bukan macam rosak lah. Dia bunyi lah. Kita pemilik kontes dah familiar dah. So tak ada isu. Ada sebab lah kot dia buat material tu. Apa benda pula ni? Alamak, plastik. Terkejut tu. Ada sebab lah dia buat benda tu bunyi kuat. Mungkin lah kan. Mungkin material tu tahan lama ke. Tu tak pastilah. Mungkin perkara tu kontes Malaysia boleh memberikan pencerahan. Okey. Aku pun nak dekat dah ni. Aku rasa jap. Aku nak kena jumpa kawan aku dulu ni. Aku nak kena jumpa kawan aku jap dekat area Shah Alam. Lepas tu baru aku akan balik singgah ke stesen minyak untuk isi minyak. Dan kita nak tengok berapa liter motor aku ni dah guna untuk perjalanan daripada Port Dickson ke Setia Alam dengan pemanduan yang santai, eco mode. Okay. Kalau sport mode dia guna 4.14. So nanti kita tengok pula eco berapa yang kita kena kan. Kenapa berada ni RM1 pula? Pelik ni.